Malu nak tanya ni tapi tanya juga lah. Katalah esok-esok lusa lah. Mu berasa nak nikah esok. Orang tinok jenis mana mu pilih? Aku malu nak jawab. Tapi aku jawab juga lah. Sebenarnya kita kalau nak mencari jodoh, kita hendaklah cermin diri kita dulu. Kita tengok muka kita dalam cermin dulu, barulah kita cari jodoh yang sesuai dengan kita. Kita tak boleh nak bergantung pada orang kata paras rupa, potongan badan. Tetapi kita mesti memerlukan budi bahasa untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Jadi bila kita sudah berumah tangga, kita mesti menjaga keharmonian rumah tangga kita itu. Contohnya macam ada orang tua, ada satu syekh lah, seorang syekh, dia sudah bercerita. Orang tua dua orang ni, umur dah 80-an dah. Jadi dia orang tu masa tu dia tengok TV cerita ramal. Dia duduk dua orang. Lepas tu tak macam mana? Oh ni cucu-cucu anak-anak semua tak ada ni. Habis yang perempuan tu kata, yang tolong garu kat belakang ni, dia kata. Habis yang lelaki tu garu belakang. Seronok lah. Lepas tu yang perempuan tu teringat masa dulu-dulu kan. Dia kata, yang tolong gigit telinga. Jadi kan yang lelaki ni dengar gigit telinga, dia terus masuk bilik. Yang perempuan ni ingat, dia marah ke apa kan? Lepas tu bila lelaki tu datang balik, dia kata, ini, dia kata pasal apa lari masuk bilik, marah ke? Kalau mengacau lah orang tua dia nak cerita. Jaga. Jadi pasal apa lari masuk bilik, dia kata, tak ada, dia kata, saya pergi ambil gigi. Gigi palsu orang tua. Macam tu lah. Jadi kan, lagi satu, orang perempuan ni memang tak suka kan ini. Dia suka madu tapi bermadu tu tak suka. Sebelum kau dapat cap jari tangan, aku ingat kalau minta tu cap jari kaki sampai muka tu. Oh, panjangnya mung. Penceramuh begitu ramuh sekali. Aku tanya sepatah, mu jawab beribu patuh. Kesimpulan daripada panjang cerita mu tadi aku ambil pendek saja. Kita memilih yang ada budi bahasa. No. Budi bahasa tolak tepi dulu. Nombor 1 body bahasa. Nombor 2 budi bahasa. Aku rasa mu lupa cermin diri rasa. Kalau mu cermin diri mu tak pilih aku tu mu. Okeylah, tak apalah, tolak lah cerita aku tadi. Adik, kau pula. Kalau nak berumah tangga ni macam mana lah orang perempuan yang kau pilih? Aku rasa kita perlu tahu diri kita. Aku tidak meninggi diri. Aku pilih orang Tino ni setara dengan kita. Rupanya biarlah cantik macam bidadari. Potongnya badannya macamlah pramugari. Punya harta yang banyak macam permaisuri. Itu yang dinamakan tidak meninggi diri. Ya, betul-betul. Memang engkau tidak meninggi diri. Tapi sebenarnya engkau tak sedar diri. Akhirnya nanti engkau akan dapat bini macam biri-biri. Apalah yang disembang di tupai jantan 2 ekor ni? Brubrek meninggi diri. Macam lah nak berbini sangat. Ni Cik Mat. Aku nak tanya dengan korang. Kalau korang ni nak kahwin betul-betul, nak menikah, kamu tahu ke syarat-syarat sebagai seorang suami? Ada 2 saja dia. Nafkah zahir dan nafkah batin. Baik, kalau kamu tahu nafkah zahir tu apa? Nafkah zahir tu bagi makan, minum, pakai dia. Batin pula? Batin, makan, minum, pakai dia. Kalau itu, setakat itu aja cewek, baik tak payah. Ada baiknya kau pergi ke belakang flat kita ni, kamu cari tung-tung kosong, botol-botol kosong, kamu jual buat tambah rezeki. Lagi banyak faedahnya. Bodoh, jangan duk hina, jangan duk caci sangat bodoh. Memang ke? Ini 2 ni muka Casanova ni tau. Kalau di Hollywood ni hero lah ni.
Ialah hero filem kartun. Doraemon pun tak menerima kau muka macam tu rupa tau. Bini Popeye datang. Ni apa ni Lucy? Datang lembik letior je kami ngapa? Haiya, Pak Uda, banyak problem lah. Hayya Lucia, banyak problem ah. Kalau banyak problem apa pasal lu liam kasih cerita sama kita Allah. Oh, aku sekolah Cina. Hah? Sekolah Cina. Sekolah Cina? Sekolah pancing tu. Oh. Ni sekolah Cina juga dulu ni. Sekolah pil cikitekang. Mai. Janganlah. Orang susah hati janganlah buat lawak. Okey, Lucy. Betul kata Mak tadi. Jangan susah hati. Kita semua dah macam satu family dah. Satu keluarga. Tengok Lucy pun tak ada syok, tak ada berakhir dah. Baik Lucy ceritalah khabar ni. Seolah-olah isteri cerita pada suami. Betul apa dia kata Cik Wek? Mana betul? Dia bukan suami Lucy. Lucy bukan isteri dia. Bukan macam betul-betulnya. Betul cakap dia aja. Oh. Kita ni dah macam anak beranak. Jadi kamu ceritakanlah kepada ayahanda supaya dapatlah ayahanda mensettlekannya. Udah. Ya. Kawasan yang Lucy tinggal tu kan dah seminggu tak ada air lah. Dah seminggu tak berayuk. Kenapa? Patutlah cemperin ni bau lah. Bau ikan sardin pun ada. Padan muka Lucy tau. Dulu orang suruh pindah sini tak nak. Ni apa ni? Ini nak tolong kenapa? Lucy, Ya. boleh potong kah? Boleh? Saya rasa saya punya rambut sepanjang lah. Okey. Hai, sanggup ke kamu Rawi? Sanggup ke kamu minta gunting rambut kamu tu dengan bau haprak je ni rupanya? Oh, itu macam cancer Lucy. Patutlah. Dari jauh saya ada tercium apa bau masam. Pak Uda ni potong rezeki orang lah. Ini apa air mineral ke air lumpur? Sih. Rafi, janganlah buang air tu. Apa? Membazir lah. Membazir apa? Kita punya flat sentiasa ada air apa? Apa? Nasib baik kamu semua dah ada senang ngabahnya. Ini ngapa Masalah malu ni? masalah. Ya Allah, malu boleh keluar masalah. Apa ni? Tidak, ni aku tadi panggil dia orang macam kota raya, ada meeting kata. Meeting apanya? Nak bagi tahu tempat dia tak ada beraya katanya, nak ada catuan. Pak Busu, kalau setakat sehari tak ada air apa nak susah. Aku kalau sehari tak heran mat. Atas bumbung tu tangki tu penuh. Ni seminggu dua katanya. 2 minggu? Kalau kena 2 minggu kat mak boleh kokok laki kita ni. Banyak juga tu macam tu. Ngapa kau lagi mana dah tu? Saya punya air mana lah? Cari buat apa? Nasib baik sudah dapat lah. Kenapa cari? Tadi kan nak buang. Jangan membasuh air. Oh, ini air boleh cuci kepala tau. Ni Lucy. Macam mana kita nak buat ni? Bukan cara fikir sikit Lucy. Fikir, okey. Kesian Pak Uda. Tapi itu problem Pak Uda sendirilah. Bau masam Lucy ni sekurang-kurangnya mesti ada orang anggap sebagai aroma yang paling wangi dalam dunia ini. Yes. Tapi bau masam Pak Uda ni, alamak orang larilah. Apa hari dah tak mandi, Mak? Pak Ali lah. Batuk, bau. Allah, aku ingat kau botol juga kedondong mana, pecah. Kau baumu. Alah, kau berapa hari tak ni? Aku baru 2. 2 hari tak mandi bau macam ni. Ya Allah. Aku ingatkan botol budu pecah. Hei, busuk lah. Mana teh satu mah? Siap. Ni Mak Dere. Nah teh kamu. Berapa? RM2. RM2? Lah RM2. Mahal penuh RM2 ni. Ni cekik darah ke cekik laki ni macam ni apa? Mak Dere, jangan kamu tak tahu sekarang ni Mak Dere. Ambil. Ya. Teh memang tak naik. Susu pun tak naik. Air dah naik harga tau.
Ayo ni. Mu boso, mak. Patut dalam keadaan darurat macam ni, tindak kau tu harus cerdik. Duk mitok benar-benar. Macam naik harga belakang lo ni. Lain kali air kosong tu muka. Au. Mana? Ya. Air kosong, Song? Ya. Air kosong. Ni. Dah. Air kosong Ya. Berapa, Angah? 2. Tengok. Baru 20 sen. 20 sen tengkorak kamu. RM2.50. Hai, bagus, pandai dia. RM2.50 lebih pada aku. Apa? Kisah duit tak ada tu. Cik, dok. Hutang lah. Hutang. Abu 20 mahal. susah. Bilalah air Mang Mari. Ravi, saya mandi kah? Mandi apa? Walaupun air tak kebersihan diri kena jaga tahu. Sudah mandi apa? Mu mandi? Mari mana dapat air? Ni dapat air apa? Satu hari saya mandi 1 cawan saja kecilnya. Hei, jangan temberang lah kalau secawan. Mandi kambing pun tak boleh macam tu. Nih, saya ni cuma bersihkan kawasan-kawasan yang sepatutnya. Seperti... Jangan kau. Mu tak mengetahuinya. Tak payah nak cerita lagi lah. Aku rasa lah, Mak. Kalau masuk 2-3 minggu tak ada air lagi aku rasa kak. Orang tengok jauh mu ni, Mak. Macam lah sedaki. Segunung daki. Aku nilai lah sebusut baru mu tu dah gunung dah tu, Mak. Boleh buat nego. Rugi bankrupt lah. Lucy, mana heran lah kamu. Air tak ada. Pasal apa kedai kamu pula yang boleh bankrupt? Macam mana tak bankrupt, Mak Ngah? Sebab tak ada air, pelanggan Lucy kalau datang, macam mana nak cuci rambut mereka? Mereka tu kalau datang, mereka suka Lucy cuci kepala dia orang tau. Kalau tak ada air, nak cuci macam mana? Tentulah dia pun lari pergi salon, pergi cuci kepala dia. Betul. Hai. Ni Abang Long. Sampai bila air nak ada ni? Itulah khabar budak-budak dengar cerita. Tambah pula jadi 3 minggu pula lagi. 3 minggu awak. Kalau semayang tu bolehlah kita tayamum. Takkan mandi pun nak tayamum, habislah berdebu. Aku ni mak dia tak cakap apa dah. Tapi ada lah budak-budak dia tak baik benar berarti bagi aku 2 botol air ni. Boleh aku makan tu apa dah ni. Air kan ni? Air dia tak apa dengan minyak. Ingat minyak gah dia. Air. Oh, baguslah. Comel lah dah. Jiran lah. Jiran satu. Jiran tengok ayam kamu. Tadi aku nak baginya. Air mata darah sekali bagi pun tak bagi air ni. Henti kan tak? Banyaklah jirannya. Ayanda. Ada apa pula? Apa macam saya ni ayat lah. Sudi satu. Nenek apa cakap? Sudi apa? Aku sudu muka kamu. Dah. Biar perang. Jangan. Aku suruh. Pergilah tu. Ada ayu aku nak ambil. Bagus nak mengayu ayah anda lah. Ya Allah budak ni. Pak Busu. Handsome hari ni baju hijau. Dari jauh, Lucy tengok Pak Busu kan macam Bruce Willis. Dah. Ada rupa aku macam gigi lah begini. Bukan berus gigi, Bruce Willis. Siapa pula Bruce Willis ni? Orang yang susah mati tu. Orang susah mati nama Bruce Willis ke? Die Hard. Tahu tak pernah betul koyak pun. Tak apa. Tapi dari dekat ni kan Lucy tengok Pak Busu lagi handsome macam Anwar Schwarzenegger. Anwar mana yang handsome? Ni cakap apa? Ni. Alamak, panas lah hari ni. Panas. Tak Busu. Tak Busu tak kesian tengok muka Lucy. Sebenarnya kan cuma pada Pak Busu Lucy tumpang manja tau. Lucy, khabar pada kamu lah ni. Tengah cerita khabar kamu ni. Ni
Tadi budak masa budak tadi dah. Budak bagi ayah tadi. Aku bila masa pagi tu ingat kamu apa bila aku dekat kamu hancurin baru tau. Tapi masa ingat kamu tu aku niat penuh nak bagi ayah pada kamu. Kan kita ni berjiran, eloklah kita ni berbaik-baik, berdamai kata kita kekal kekejaranan tu. Memang aku nak bagi kamu tadi. Terima kasih Pak Ustaz. Abang Long, pasal apa pula nak bagi solusi orang lain ni tak dibagi? Tidaklah kamu takkan tak tahu orang perempuan ni, wanita ni kaumnya lemah. Jadi kalau bagi ayah sikit, segorlah dia balik. Yelah Abang Long. Alah saya ni pun wanita juga. Lagi lemah dah tua. Bak sini kan? Ya. Koyak pula baju aku dia. Ya. Oi, marah saja. Dia datang. Lain tak tahu. Masalah. Masalah apanya? Kau cakap masalah apa je? Masalah. Apa dia Mamat? Dia sudah mari. Mak Deri, siapa yang nak mari Mak Deri? Siapa? Ni orang dalam. Yelah, apanya? Mangah bagi air tu. Mangah punya. Tapi mangah. Tapi apa kan kamu sendiri, kamu selesai sendiri lah masalah kamu tu. Yalah, memanglah masalah saya. Tapi kan, kalau saya lepas tabur kat sini, masalah Pak Bos pula kan. Tak usah lah gitu. Tak bagi le. Tak bagi. Kasih masuk dalam lah. Paula! Paula mana payah Paula? Kamu takkan nak duduk bertelaah di depan ni. Ayuh turun curah dari langit. Berusahalah kerana usaha itu tangga kejayaan. Ni dia di dua blok rumah yang baru nak buat tu kan, kondominium tu adalah 3 tun air. Aku tengok tu bersih, aku cedok lah bawa kemari. Pak Uda. Pukul lagi. Pak Uda ni cute tak? I love you Pak Uda. Pak Uda, boleh tak bagi Lucy sikit air? Dia nak ayah kamu yang sikit tu bagi ke dia. Lucy, minta maaf Pak Uda nak cakap. Kalau kamu boleh gelantang di sini macam ikan duyung tu pun, jangan kamu harap dan ayah Pak Uda ni. Tak ada. Kasi nak patah pinggang aku ngambil begitu jalan tu tahu. Hege-hege. Kau orang senyum simple duduk sini, aku bawa ayah, kau minta. Jalan. Jalan. 不给不是不给了，讲这样多说什么？哼！ Mencarut pula tu tengok. Ayanda, terima kasih. Oi, ayahnya, kamu nak sahur ya? Banyak akal kamu. Kalau kamu nakkan ayah rawi, kamu menangis banyak-banyak, kamu ambil tong kosong, kamu tak ada kan. Kemudian air tu kamu basuh muka, gosok gigi. Dah, jalan, jalan. ரொம்ப பேசுற வாடி வெளுத்து விடுற வாடி அங்கிட்டு. Jalan bersih. ஆமா. Jauh ambil tu. Jauh. Berapa blok? 3 blok daripada sini ah. 3 blok tu. Satu blok tu berapa belas kilometer tau? Nak naik atas lagi tu. Ya nak atas ni. Tinggi tu, tingkat naik belakang tu. Allah, boleh lah saya tolong mana ya. Tidak. Kamu jangan nak perdayakan aku. Kamu ingat tempat kita tak lift ke? Aku masuk dalam tu, tekan butang, zip naik. Tak ada letih, tak ada apa. Dah, jalan. Aku nak pergi dah. Maksudnya wala wajah belum nak hadu lemah ni mah kamu. Macam-macam. Ayang. Ya. Abang lupa anda nak bagi tahu. Hari ni ayang, lift tu rosak. Lift rosak? Macam mana ayang nak bawa naik katil ni? Macam mana apa dah? Ya Allah. Macam mana? Mat, Ya. ni apa ni? Jangan ni. Saya tak nak pusing ni. Kalau saya pusing, saya nak keluar.
Kau musim baju. Tahan. Tahan. Ayah, apa dia cepat. Ni, sini ni. Ya. Kamu bawakan ayah aku naik katil. Cantik lah, boleh. Ya, boleh. Tapi syarat dia, saya angkat satu balik, upah dia satu balik. Tak apalah, ambil. Okey. Apa tu? Ya Allah. Jam lele. Pasang. Liwasok. 2 minggu bawa beki tu. Ya Allah. Sama macam dia juga. Puasa, akak sok puasa. Kalau tolong aku. Ambil. Kalau tolong aku. Tolong pasal aku aku tu. Biasalah. Tapi puasa lah. Iyalah. Okey. Bagus betul budak tu. Ini dia kata orang muda prihatin kepada orang tua. Cerdik dah aku. Dia orang tolong aku. Cerdik apanya? Malu aku dah baik macam ni. Apa? Kamu ada berapa beli tadi? 2. Hati kamu upah kedua-duanya apa kamu tinggal? Ni Madai. Cewek, bagi balik ayuh aku. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.